Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam IPJM, peneraju kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Saya Muhammad Aikal Hakim bin Azlan. Dan saya Izzahana Nida. Saya ni Elias Muhammad Saini. Dan saya Farizatul Hafizah binti Farid. Kami dari Kumpulan 1 Kelas Bahasa Melayu D akan membentangkan antara dasar yang sangat penting dalam dunia pendidikan, iaitu dasar satu murid, satu sukan. Dasar ini diperkenalkan untuk menggalakkan murid melibatkan diri sekurang-kurangnya dalam satu aktiviti sukan di sekolah. Ya, betul sekali. Dan kami secara ringkas akan menerangkan tentang tujuan, kepentingan dan pelaksanaan dasar ini. Dasar satu murid, satu sukan memastikan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah bagi melahirkan seorang insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perkara ini selaras dengan dasar sukan negara yang menekankan sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Melalui dasar ini, murid digalakkan aktif bersukan bagi membentuk tubuh yang sihat, minda yang cerdas serta memudayakan gaya hidup sihat selaras dengan pencapaian akademik. Dasar satu murid, satu sukan secara rasionalnya mendukung konsep sukan untuk semua dengan menggalakkan penglibatan setiap murid dalam aktiviti sukan sebagai sebahagian daripada transformasi pendidikan. Sukan diberi pengiktirafan setara dengan akademik dan kokurikulum bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi minda dan jasmani. Selain itu juga, dasar ini memupuk semangat muhibah, toleransi dan perpaduan kaum serta membantu membentuk model insan holistik yang berdaya saing. Seterusnya, dasar ini juga mempunyai beberapa objektif. Antaranya, meningkatkan kecergasan jasmani, membentuk sasiah, jati diri, disiplin dan nilai murni, memupuk perpaduan antara kaum, membentuk budaya sukan di kalangan murid, membentuk naluri semula jadi murid agar aktif daripada segi fizikal, memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal, dan mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Terdapat beberapa matlamat dasar satu murid, satu sukan. Antaranya ialah membina dan membangunkan modal insan melalui penyertaan menyeluruh murid dalam sukan. Seterusnya ialah menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti sukan sepanjang tahun. Selain itu, memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah. Melahirkan ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. Akhir sekali ialah membentuk generasi yang berdaya saing tinggi. Dasar satu murid, satu sukan adalah program pembangunan sekolah yang mewajibkan setiap murid dari tahap 2 di sekolah rendah hingga tingkatan 6 di sekolah menengah mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan yang dikendalikan secara terancang. Dasar satu murid, satu sukan adalah berteraskan kepada prinsip-prinsip asas perkembangan fizikal murid-murid. Antara tujuan satu murid, satu sukan ialah untuk membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Seterusnya ialah untuk memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi tinggi untuk digilak ke tahap yang lebih tinggi. Akhir sekali ialah untuk memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada pelibatan dalam sukan, khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif dalam bidang sukan. Terdapat beberapa prinsip dasar satu murid satu sukan, iaitu setiap murid termasuklah murid yang berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah.
Dasar ini juga diwajibkan untuk murid tahun 4 sehingga tahun 6 bagi sekolah rendah, manakala tingkatan 1 hingga tingkatan 6 di sekolah menengah. Murid prasekolah hingga murid tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. Seterusnya ialah murid boleh menyertai satu atau lebih sukan mengikuti kemampuan masing-masing dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah ataupun yang dijalankan oleh pihak lain. Seterusnya ialah asas kepada satu murid satu sukan ialah pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan yang berkualiti tinggi di sekolah. Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. Seterusnya, penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek, rohani, jasmani dan emosi murid. Seterusnya ialah ibu bapa dan agensi luar adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah. Setiap sekolah juga yang sudah mempunyai prasarana, kemudahan dan peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan penggunaannya bagi meningkatkan lagi penyertaan aktif setiap murid. Akhir sekali, pihak sekolah hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah. Segala prosedur dan langkah-langkah keselamatan hendaklah dipatuhi bagi mengelakkan sebarang kemalangan dan kecederaan. Murid bermaksud seseorang daripada prasekolah sehingga ke tingkatan 6 yang diberikan pendidikan atau latihan di sesuatu institusi pendidikan. Seterusnya, murid berkeperluan khas artinya mana-mana murid yang mempunyai masalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah penglihatan dan masalah kurang upaya fizikal. Akhir sekali ialah kusan bermaksud sebagai aktiviti fizikal terancang berunsur kemahiran dan pertandingan yang melibatkan komitmen serta semangat kesukanan. Sukan pada artinya adalah berdasarkan peraturan-peraturan tertentu. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu pelaksanaan dasar satu murid satu sukan melalui program sukan di sekolah. Program sukan sekolah sepanjang tahun merangkumi sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Baik, kita masuk kepada yang pertama iaitu program sukan umum. Untuk makluman semua, program sukan umum ini perlulah dijalankan bagi setiap sekolah sepanjang tahun. Seperti latihan rumah sukan, merentas desa, sukan dan permainan dan akhir sekali acara balapan dan padang. Yang kedua pula adalah kelab sukan dan permainan. Kelab sukan dan permainan juga perlu dijalankan sepanjang tahun dan bagi kategori untuk sekolah menengah, ia perlu dijalankan selama 90 minit seminggu. Bagi kategori sekolah rendah pula, ia hanya perlu dijalankan selama 60 minit seminggu. Akhir sekali, latihan pelbagai permainan dan modified games. Akhir sekali, kita masuk kepada pertandingan lain. Pertandingan lain ini tidak diwajibkan untuk dijalankan sepanjang tahun. Seperti Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD, Majlis Sukan Sekolah Negeri MSSN dan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Dan lain-lain itu boleh juga dikategorikan sebagai pertandingan-pertandingan dalam peringkat antarabangsa. Kemudian, kita masuk kepada yang seterusnya iaitu pengurusan pelaksanaan. Untuk pengetahuan semua, proses pelaksanaan aktiviti sukan ini terbahagi kepada 6 peringkat asas iaitu perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, postmortem atau penambahbaikan dan akhir sekali adalah laporan atau dikenali sebagai dokumentasi. Yang pertama adalah perancangan. Perancangan dalam konteks satu murid satu sukan hendaklah dibuat pada tahun sebelum dengan merujuk kepada mengenal pasti, merangka, membina, menyusun dan menjadualkan serta. Selain itu, kita boleh menghasilkan aktiviti-aktiviti sukan yang berkaitan dengan program sukan di sekolah. Yang kedua pula adalah pelaksanaan.
Pelaksanaan program sukan sekolah di bawah dasar satu murid satu sukan hendaklah dijalankan sepanjang tahun seperti cadangan dalam jadual 2. Walau bagaimanapun, pihak sekolah digalakkan untuk merancang pelaksanaan program sukan mengikut kesediaan, kemampuan serta kreativiti dan inovasi pihak sekolah. Yang ketiga pula adalah pemantauan. Pemantauan dilaksanakan oleh pihak pengurusan sekolah bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar satu murid satu sukan. Ia meliputi aspek pengurusan, peralatan, peraturan, kesihatan, kebajikan, keselamatan dan penyertaan murid. Pemantauan dijalankan sepanjang tahun dengan langkah penambahbaikan dibuat dari semasa ke semasa. Keempat pula ialah penilaian. Penilaian aktiviti sukan bertujuan memberi maklum balas bagi penambahbaikan dan meningkatkan penglibatan serta pencapaian murid. Penilaian berdasarkan kehadiran dan penyertaan aktif murid dalam program sukan sekolah termasuk aktiviti umum dan kelab sukan permainan. Penilaian ini dilaksanakan secara berperingkat mulai daripada tahun 2012. Yang kelima ialah postmortem atau penambahbaikan. Penekanan yang perlu dititikberatkan secara berterusan ialah sukan yang dilaksanakan, kaedah pelaksanaan dan impak aktiviti yang dijalankan. Akhir sekali ialah laporan atau dikenali sebagai dokumentasi. Laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses dan penilaian pelaksanaan dasar satu murid satu sukan adalah penting dan perlu direkodkan. Pendokumentasian tersebut menjadi bukti pelaksanaan dan bahan rujukan kepada usaha penambahbaikan dan tindakan susulan. Baiklah, kita masuk kepada yang seterusnya iaitu strategi pelaksanaan. Di bawah dasar satu murid satu sukan, pihak sekolah boleh menggunakan beberapa strategi berikut bergantung kepada kemudahan dan prasarana yang sedia ada di sekolah. Rujuk SPI bilangan 1/1989. Dalam melaksanakan dasar satu murid satu sukan, setiap sekolah disarankan mengikut strategi-strategi yang berikut. Yang pertama adalah melaksanakan tinjauan bagi mengenal pasti minat murid terhadap jenis sukan yang tertentu. Yang kedua pula adalah melaksanakan tinjauan bagi mengenal pasti minat dan kemahiran guru di dalam jenis sukan. Yang ketiga pula adalah mengenal pasti sukan dan permainan yang akan ditawarkan sama ada di dalam atau di luar sekolah di bawah kelab sukan dan permainan. Yang keempat pula adalah membuat tinjauan terhadap kemudahan sukan di dalam dan di luar sekolah yang boleh dimanfaatkan oleh murid. Yang kelima pula adalah menyediakan takwim tahunan bagi program sukan sekolah. Dan akhir sekali, kita boleh merancang dan melaksanakan aktiviti berdasarkan modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan sekolah. Ia boleh dimuat naik, dimuat turun daripada laman web KPM. Pertama, untuk memastikan guru dan pihak pengurusan mengambil langkah keselamatan semasa aktiviti sukan dikendalikan. Yang kedua, bagi mengelakkan berlaku kemalangan semasa aktiviti sukan dijalankan. Yang ketiga, memastikan aktiviti sukan yang dijalankan mengambil kira panduan dan arahan Surat Berkeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran. Yang keempat, memastikan pelajar mematuhi garis panduan dalam penggunaan dan pengurusan peralatan sukan. Seterusnya, mari kita bincang tentang beberapa peranan dan tanggungjawab GPK Co-Curriculum. Yang pertama, memberi kesedaran dan kefahaman tentang betapa pentingnya menjaga keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti sukan melalui poster, bengkel dan sebagainya. Yang kedua, menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. GPK Co-Curriculum juga berperanan dalam merekod segala aduan yang diterima dan memaklumkan segala aktiviti kepada ibu bapa ataupun pihak yang berkenaan. Seterusnya, GPK Co-Curriculum juga perlu memanfaatkan jawatan kuasa permuafakatan, jawatan kuasa keselamatan dan pihak PIBG dalam memastikan keselamatan murid semasa aktiviti sukan dijalankan. Akhir sekali, GPK Co-Curriculum perlu mengadakan peraturan yang jelas tentang isu keselamatan murid dalam menjalankan aktiviti yang diadakan. Sekarang kita bergerak ke peranan dan tanggungjawab guru penasihat sukan.
Pertama, guru penasihat sukan perlulah mengetahui dan memahami isi kandungan dalam surat perkeliling dan sentiasa peka dengan surat perkeliling yang diedarkan. Yang kedua, guru penasihat sukan perlulah mengetahui tata cara tindakan sebelum, semasa dan selepas aktiviti sukan. Seterusnya, guru penasihat sukan perlulah memeriksa sebarang peralatan yang akan digunakan sebelum dan selepas aktiviti sukan. Guru juga perlu memastikan peralatan yang digunakan selamat dan boleh diguna pakai. Bukan itu sahaja, guru penasihat sukan juga perlu menyelenggara dan menyimpan stok peralatan sukan dengan kemas dan sempurna. Guru penasihat sukan perlulah mengenal pasti pelajar yang tidak sihat dan mesti mempunyai surat pengesahan perubatan, dan pelajar tersebut tidak boleh terlibat dengan aktiviti sukan yang dijalankan. Walau bagaimanapun, pelajar tersebut boleh terlibat dan mesti terlibat dengan pengelolaan aktiviti sukan. Guru penasihat juga perlu memaklumkan aktiviti yang dijalankan kepada ibu bapa dan penjaga melalui murid. Baiklah, penting juga bagi guru penasihat sukan untuk hadir 10 minit awal untuk membuat persediaan dan mengawasi murid-murid sepanjang masa. Guru penasihat sukan juga perlu memastikan kehadiran murid dicatat, direkod dan didokumenkan. Aktiviti sukan yang dijalankan juga perlulah dilakukan mengikut kesesuaian dan kemampuan murid, khususnya kemampuan murid keperluan khas. Guru penasihat sukan juga perlu membuat penilaian secara pemerhatian, lisan dan bertulis untuk tindakan susulan dan maklum balas. Sekarang kita bergerak ke peranan murid semasa kegiatan sukan dijalankan. Sebelum aktiviti sukan dijalankan, murid hendaklah melaporkan tahap kesihatan mereka kepada guru penasihat. Yang kedua, murid juga perlu memakai pakaian yang sesuai seperti kasut sukan, baju sukan yang lengkap. Murid juga perlu melaporkan tahap kesihatan mereka sekiranya berlaku ketidakselesaan semasa kegiatan sukan dijalankan. Murid tidak dibenarkan untuk melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. Murid mestilah mematuhi arahan guru semasa aktiviti sukan dijalankan. Seterusnya, murid mestilah melaporkan sebarang kerosakan yang telah dilakukan kepada guru penasihat. Sekarang kita bergerak ke cadangan kaedah pelaksanaan dasar satu murid satu sukan. Dalam merangka strategi pelaksanaan dasar satu murid satu sukan ini, 5 kategori sekolah telah dikenal pasti. Yang pertama, sekolah 1 sesi. Yang kedua, sekolah 2 sesi. Yang ketiga, sekolah kurang kemudahan asas sukan. Yang keempat, sekolah kurang murid. Yang kelima, sekolah ramai murid. Berdasarkan kelima-lima kategori ini, beberapa cadangan kaedah pelaksanaan telah dikenal pasti. Terdapat 4 kaedah pelaksanaan yang sesuai bagi kelima-lima kategori sekolah tersebut. Berikut merupakan contoh jadual pelaksanaan dasar satu murid satu sukan. Secara kesimpulannya, dasar satu murid satu sukan memainkan peranan yang penting dalam membina seseorang murid dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Melalui penyertaan aktif dalam sukan, murid dapat meningkatkan tahap kesihatan diri, memupuk semangat kerjasama dan membina disiplin diri. Akhir sekali, kami berharap pelaksanaan ini bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga sihat, aktif serta berdaya saing. Itu sahaja daripada kami. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat serta menambah pengetahuan semua tentang dasar satu murid satu sukan. Sekian, terima kasih.